Siapa yang nak makan di kawasan ni, datanglah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang di channel saya Raymandon. Nama saya Muhammad Iman. Tajuk saya hari ini adalah Papayun Kitchen. Kalian suatu hari Ryan, Mami dan Papa teragak nak makan ikan bakar. Secara kebetulan Papa ada program di Melaka masa tu. Jadi Ryan dan Mami ambil keputusan nak ikut Papa sekali. Nanti selesai program Papa, kami bolehlah cari makan di Melaka. Orang kata ada satu tempat ikan bakar yang best di Melaka, iaitu Papayun Kitchen, terletak di Jalan Kampung Hulu, Melaka. Jadi selepas program kami bercadang nak pergilah. Saya difahamkan tempat itu sangat cantik kerana berada di tepi sungai. Selain malam, di mana lampu-lampu cantik dipasang tepi sungai itu, kita dapat juga melihat riverboat atau bot-bot sungai membawa penumpang yang lalu lalang di tepi tempat makan ini. Jadi, jom bersama Ryan untuk menyaksikan keindahan ini. Terletak di Jalan Kampung Hulu, Melaka. Katanya ikan bakar sedap di sini. Terletak di tepi sungai ni, cantiknya. Pandangan yang sungguh indah. Kat sini ada satu jambatan lalu lintas. Kalau kita pandai ambil sudut, nampak semua ni. Best juga tengah makan nampak bot-bot yang tengah bawa pelancong. Ada sebuah hotel kat sini. Pandangan macam ni boleh merehatkan otak. Sangat menarik bila melihat pemandangan ini sambil makan. Sungguh mengasyikkan pandangan di sini. Datanglah ke Melaka jika ingin makan di sini. Ada juga pelancong-pelancong dari Amerika pun terukai tempat ini. Jika lambat, tempat duduk pasti penuh. Ryan, Papa dan Mami sedang menunggu makanan tiba. Inilah di ikan bakar yang sedap tu. Udang ni favourite Papa. Negara kita tak kurang tempat-tempat menariknya. Diharap lebih ramai pelancong, terutamanya dari Indonesia, Singapura dan Brunei, agar dapat bersama untuk menikmati makanan-makanan Melayu yang berada di Malaysia, terutamanya di Melaka atau Negeri Sembilan. Nah, itu je lah video saya kali ini. Papayun Kitchen kalian. Sekalian apa subscribe, tekan like, share dengan kawan-kawan kalian. Okay, so jangan lupa tengok Raymando lagi. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa di next video.